Lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. So Alhamdulillah kita dah selesai Tawaf Wadak tadi. Lepas tu sekarang kita tengah tunggu bagasi-bagasi naik ke bas. Kita on the way nak ke Madinah jumpa Nabi. Sepanjang perjalanan menuju ke kota Madinah, kami teringat peristiwa penghijrahan Nabi SAW bersama sahabat baginda yang utama Sayyiduna Abi Bakrin ibn Abi Quhafah dan juga pembantu Sayyiduna Abi Bakrin Amir ibn Fuhairah. Dalam hijrah tersebut, Rasulullah SAW juga mengubah Abdullah ibn Uraiqid untuk menunjukkan jalan yang jarang dilalui oleh orang semasa hijrah. Alhamdulillah, kita dah sampai mana? Kita dekat RNR. So boleh nampak tak belakang tu gunung. Cantik oh. Sementara nak sampai ke Madinah ni banyak RNR. So kita orang pilih Mutawif pilih lah untuk sampai ke RNR Wadi apa tadi. RNR dia biasa je, tapi yang mahal tu view dia guys, kat belakang tu. Tak boleh lah. Cantik oh. Syak. Wah, apa tu Syak bijak? Wah, apa tu? Apa tu? Cucu. Cucu. Jom kita gerak ke bas. Boleh bayang tak macam mana Rasulullah jalan sampai sini untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam, untuk hijrah dulu. Penuh ujian, penuh rintangan. Tapi ini bukanlah jalan dia. Jalan dia ada tempat lain lah. Rasulullah tak ikut jalan ni. Tapi kita bolehlah ambil ibrah. Kan Rasulullah jalan Bukit Bukau, Gunung Ganang. Kisah ingin kucing, tak. Raja mulia penuh gagah, kaulah Nabi, pintu kecintaan Allah. Ada kami pertama kali memandang. Kat mana ni abang? Alhamdulillah, kita dah sampai Masjid Nabawi. Kita nak jumpa Rasulullah. Sampai ke sana. Saya excited. Saya okey. Di suatu malam bulan yang penuh cahaya. Birisine işte hakaret ettin falan. Lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Dalam dia tak buka payung. Tak bukan. Duha je. InsyaAllah dah sampai. Tak ada tenang, tak bubur-bubur. Kata kan?
24 patutnya tadi. Patut pakai 24. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jalan je. Boleh tak tu? Alhamdulillah sampai Masjid Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya khairul khalqillah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin wa Khataman Nabiyyin. Saat berjalan menuju kepada sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati ini masya-Allah gembira tak terkata kerana diizin Allah untuk berjumpa sekali lagi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kali ini dengan anak dan isteri pula. Alhamdulillah. Sudah masuk ke Babu Salam, nak berjumpa dengan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melalui Rasulullah sekarang. Kalau nak tengok kat sini adalah Raudah. Di sini adalah Raudah. Di antara mimbar dan rumah Nabi itu adalah Raudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa barakatuh. Sallu ala khairil anam al-mustafa min yadi thama. Sallu alaihi wa sallimu يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر الثاني. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر الثاني. صلوا عليه وسلموا علينا يوم الزحام. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خير الخلق. Atau yang itu adalah pintu Sayyidah Hafsah, isteri Nabi, anak kepada Umar bin Al-Khattab, yang tidak pernah tutup sejak 1440 tahun lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah nak masuk ke Nabi. Mana je Nabi? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya khairul khalqillah. Assalamualaikum ya sayyidul mursalin wa khataman nabiyyin. Assalamualaikum ya Abi Bakr wa Umar. Assalamualaikum ya Abi Bakr. Assalamualaikum ya Umar bin Al-Khattab. Ya Allah Syekh Haji. Haji, kelas sampai saja.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Istighfar lakum min salam alaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kalau nak tahu, dekat depan ni adalah rumah Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari, atau namanya Khalid ibn Zaid. Dekat depan ni lah Nabi duduk di dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari masa hijrah dulu selama 6 ke 7 bulan. Di sinilah Nabi dan Abu Ayyub Al-Ansari tinggal sementara rumah Rasulullah dah siap. Alhamdulillah.